Hai guys, hari ni saya nak tunjuk motor skuter apa yang kami ada buat promosi dalam bulan raya ini. Inilah dia, Vario 125. Okey, harga cash saya sebut terus bagi korang. Vario 125 7288 on the road harga cash. Okey, kalau loan buka kosong ikat 5 tahun bulanan dia anggaran dalam 210 lebih anggaran saja. Tapi biasa macam ni, kalau korang memang minat nak cuba loan, bagi je saya advance sale saya lah. IC depan belakang dengan gaji kalau boleh bagi 3 bulan. 1 bulan memang kedai motor lain dia minta 1 bulan. Tapi kalau korang nak kukuh lagi dengan dokumen, bagi 3 bulan. Ramai datang kedai saya, dia tanya, "Bos, apa kelebihan Vario 125 ni?" Jadi hari ni saya nak tunjuk bagi korang. Ikut saya, let's go. Guys, tengok Vario 125 ni dia pakai kunci remote keyless, maksudnya kita tak perlu cucuk kunci. Okay, yang kedua, saya cuba start motor ni. Dia pakai pulas. Kalau nak start kena pulas. Meter dia pakai digital punya meter. Jadi digital punya meter kita boleh tengok lah dia punya trip A, trip B, masa, dia punya speed semua boleh tengok dekat sana. Okay, yang kedua. Okay, korang pelik tak? Vario 125 ada button ni. Ini adalah kalau kita on, dia ada lampu hijau dekat sini. Maksudnya kalau kita on, motor dia berhenti dekat traffic light, dia punya engine akan auto cut off. Okay, kalau kita nak start balik, kita tak perlu tekan starter. Kita pulas minyak, dia akan start balik. Tujuan ini adalah jimat minyak sajalah. Motor lain tak ada dalam kategori 125. Vario 125 bagi fungsi ini. Okay, yang kedua dia compartment. Motor ni datang dengan compartment. Okay, tengok saya letak handphone. Memang okey lah kalau korang nak jalan jauh, boleh je. Ini motor pun tak ada masalah. Cuma dia punya sisi kecil sikit. Dalam sini ada USB Type A. Storage ini pun boleh letak 1 biji hammer, tak ada masalah. Lagi pun kalau musim hujan ke hujan, kalau korang nak tukar slipper, kasut boleh letak dalam sini. Tak ada masalah. Ini storage memang, kalau kata besar tak besar sangat, kalau kecil tak kecil sangat, tapi dalam kategori 125 ni, ini dah kira sangat besar. Korang boleh datang tengok motor ni. Nampak? Boleh muat 1 biji hammer. Lepas tu dia punya tank minyak ada 5.1 liter. Jadi kalau satu tank ni, saya pernah bawa motor ni ulang-alik dari Kuantan ke Kemaman balik Kuantan. Saya cuma isi minyak sekali saja. Boleh sampai Kuantan masih ada lagi. Memang sangat jimat minyak motor ni. Kalau untuk korang nak beli motor ni untuk macam deliver makanan, nak jadi food rider, grab food ke, ini pun tak ada masalah. Tak perlu fikir motor lain. Vario 125 jimat minyak. Nak jalan jauh okey lah, tapi dia tak selesa sangat macam sisi besar. Nak jalan dekat memang tak ada masalah dengan motor ni. Warna apa yang ada dekat kedai kami, motor baru bukan motor second hand, bukan motor yang interchange ada bernombor, tak ada lagi. Ni kalau perempuan memang minat warna ni warna pink. Yang keduanya silver hitam. Yang ketiga biru. Ini kita panggil Doraemon biru putih. Yang last sekali ini matte biru. Empat ni ada dalam kedai kami. Kenapa kena pilih kedai kami? Okey, first saya jawab dulu kedai saya dekat mana. Dekat Jalan Berserah, Kuantan, sebelah Public Bank saja. Tapi guys, yang paling penting, kedai saya korang nampak datang dengan pusat servis kami adalah satu-satunya Honda Impian X dekat area Kuantan, Bandar Kuantan, satu saja. Okey, kalau korang perasan dekat Kuantan memang banyak kedai motor. Kedai motor dia letak signboard Honda ke apa ke. Kalau korang masuk kedai dia, saya boleh confirm dia tak ada pusat servis. Memang banyak kedai motor dekat Kuantan, dia jual motor aja, dia tak ada pusat servis. Jadi kalau korang beli dengan dia, kedai motor yang tanpa pusat servis, kalau motor ada jadi masalah, macam mana? Saya tanya korang dulu. Korang boleh fikir dulu, baru lepas tu komen dekat bawah. Sebab saya baru dapat satu customer, dia beli dekat tempat lain, tak mahu sebut nama itu kedai motor P tu, tak ada pusat servis. Dekat Kuantan banyak cawangan kan. Okay, dia datang kedai saya, tak boleh buat apa ni, dia nak pergi kedai sana servis tak boleh, nak repair pun tak boleh. Habis macam mana? Dia kedai tu dia lepas tangan macam tu aja. Ini sangat penting sebab kedai saya datang dengan pusat servis. Jadi kalau korang beli motor dengan saya, kalaupun Multi X Motor, saya janji saya ataupun kami akan jaga motor korang dengan betul-betul sampai anak cucu cicit. Ini sangat penting. Kita jumpa nanti. See you guys.